berubah. So dekat sini korang nak dia kabur sedikit, if depend nak kabur macam mana. Depend nak kabur macam mana. Macam saya letak 76 macam ginilah. Saya letak dalam 80%. So dia ada gambar dekat situ. Tengok dari mula sampai habis. Macam gitu. Nampak tak? Lepas itu sambung balik dengan korang punya info produk. Okay? So dekat kita punya video kena ada info produk juga tau. Jangan main taram buat video. Pergi cari info produk dia. Okay? Cari info produk dia. Okay, saya ambil yang dekat sini. Okay, copy sahaja. Copy saja, tak payah panjang-panjang. Paste kan, add text, paste kan sahaja. Nampak panjang-panjang macam gini, enter kan lah. Janganlah bagi dia duk panjang berjela macam gitu. Macam mana orang nak membacanya? Nampak? Tak payah panjang-panjang. Kecilkan tulisan tu. Letak dekat sudut mana? Letak kat sudut sini pun boleh. Okey, tik. Lepas itu dah dapat info produk, tarik sampai habis. Hujung sekali letak CTA. So lengkap korang punya video. Nak buat konten yang berkualiti ni kena ada hook ataupun POV 3 saat pertama. Lepas tu info produk. Lepas tu CTA. Okey, lengkap dah, senang dah, korang tahu dah cara pengolahan konten. Saya copy sahaja saya punya CTA, pastekan dekat hujung. Okey, sabar Said. Okey, tulisan pun saya guna tulisan yang sama saja. Saya guna tulisan yang sama. Saya jenis suka buat tulisan kecil-kecil, tak suka besar-besar gambar. Okey, dah settle. Exportkan. Nampak? Cara saya buat video saya simple and mudah. Jom kita masuk dekat TikTok pula. Cara macam mana kita nak masukkan lagu dia, jom kita tengok sama-sama. So korang nampak tak apa yang korang nampak, macam mana cara saya buat video AI? Sangat simple, sangat mudah korang. Sangat simple, sangat mudah, tak pening-pening, yang di mana saya dah sediakan prom untuk korang. So untuk 64 mata memandang sekarang, ada tak yang belajar buat video AI sendiri? Ada tak yang nak improve konten? Ada tak saya nak bantu student yang nak belajar buat video AI? Waalaikumsalam Siti. Panjang umur Siti. Ini pun salah satu student saya yang hebat juga, Siti. Okey, jom kita masuk dekat TikTok. Kalau korang nak tahu, Siti ni pun dia punya video bukan main banyak lagi FYP. Bukan kaleng-kaleng dia punya FYP itu. Bukan kaleng-kaleng. Okey, jom saya nak ajar korang. Okey. Saya nak ajar korang sekali cara tak letak beg kuning dekat kita punya video. Okey? Lepas view korang tu naik nanti, korang boleh letak korang punya beg kuning. Cara macam mana nak letak link dekat korang punya caption sekali. Okey? So video ini, saya masuk video ini, saya copy dahulu link dia. Tekan titik 3 dekat tepi ini, korang copy link dahulu. Okey? Dah copy link, korang pergi buat video. Tekan plus kat bawah. Lepas itu korang tekan galeri dekat sini, korang pergi masukkan video yang korang dah buat tadi, tekan, nampak 16 saat durasi video. Okey, nampak video yang saya buat tadi. Selepas itu tekan sini untuk apa? Untuk masukkan lagu. Pilih sound dekat bawah, add sound. Okey, siapa yang nak join saya punya team lagi cepat? Okey, sebab saya dah nak habis live ni, saya dah nak endkan harga promo saya. Sekejap kita masukkan lagu Kita cari lagu yang nice sikit. Okay. Sabar jap tau, saya pilih lagu jap. Okey, andai kata korang nak pilih lagu ni tak best lah, tekan dekat bahagian search ni. Tekan dekat bahagian search tu, korang type dekat sini FYP sound. FYP trending sound. Macam gitu. Siapa tak join memang rugi. Satu kali bayar seumur hidup, betul sangat-sangat. Dapat yang best tak palau kan? Okey, jom kita pilih lagu sekejap Apalah TikTok ni bagi lagu tak best-best ni. Apa TikTok ni? Mengarut-ngarut lagu dia bagi kat aku ni. Dig. Guna lagu dig he lah. Aduh, stres lah. Mana lagu ni? Tak best lah lagu ni. Padahal balik jap. Okay, saya masukkan lagu balik. Saya replace kejap Lagu banyak tak best lah you all. Saya guna lagu yang recent sekejap.
Okey, saya guna lagu ni je lah. Okey, saya guna lagu ni. Nampak? Okey, dah masuk lagu. Nampak? Inilah video yang saya buat tadi. Okey, dah settle. Okey, dah settle video kita. Macam saya cakap, kenapa saya copy link dekat video tadi? Untuk apa? Untuk saya letak buat video ni, link tadi pergi paste dekat sini. So, kita biarkan video ini tak ada back kuning dahulu. Untuk support kita punya video yang ada back kuning. Boleh? Faham tak apa yang saya sampaikan? Cara dia macam gini nak buat. Okey, beli sini. Type saja. Lepas tu awak pergi tekan dekat sini. Nampak perkataan paste, tekan paste. Nampak? Bila saya tekan paste, nama saya keluar dekat situ. Lepas tu awak enter dekat bawah, awak pergi masuk Gemini semula, awak pergi copy caption. Awak pergi copy caption. Caption ni mana-mana boleh copy lah. Banyak dia bagi 10 kan. Copy je lah mana-mana. And then masuk dekat TikTok semula. Awak pergi paste dekat bawah ni. Macam gitu. And then tulis edit cover ni. Tulis dekat sini. First class